Aiman? Aiman? Sini belakang. Oh, Sini. susah betul nak cari you ni. Kenapa? Ada apa? I runsing. I nak tanya ni, you rasa kan AI ni akan menggantikan kita tak satu hari nanti? Tak mungkin. Benda ni tak akan terjadi. Takkanlah robot nak ganti manusia. Tapi macam boleh jadi. Macam boleh jadi. Kenapa you pakai AI ke? Adalah pakai tapi tak adalah setiap hari. Orang kata pakai bila perlu. Nak buat Function kerja. lah. Function lah. Tapi itulah lama-lama kita tengok macam merisaukan lah. You tak payah banyak cakap. Sekarang ni kita pergi tanya orang yang ada kat sini. Function ke tidak AI ni dalam kehidupan seharian kita, guys. Abang tu tengah tengok AI tu. Mana? Mana? Situ. AI sini. Guys, hari ni saya bersama dengan akak. Siapa nama? Ika. Nama saya Sima. Nama saya Wafi. Syami. Fatin. Nama saya Ardi. Ardi. Okey, Ya, Ardi. Okey, Ardi, awak menggunakan AI. Ya, saya menggunakan AI. Alright, so nak tanyalah, awak rasakan AI ni dia memang mempengaruhi kehidupan seharian kita ke? Bagi saya AI ni dia mempengaruhi kehidupan kita. Macam saya contoh, setiap kali saya ingin melakukan assignment, saya akan menggunakan AI sebagai bantuan untuk memberikan idea lah untuk saya buatkan assignment. Okey, bagi saya AI ni untuk zaman sekarang ni boleh dikatakan important jugalah. Tapi untuk mengharapkan 100% tu bagi saya macam tak sangat lah. Macam tu. Dia macam 50-50 ada benda yang kita perlu, ada benda benda mana macam tak payah lah tak kan. payah. Macam tu. Baik kita gunakan akal dan fikiran sendiri betul. je kan. Ada usaha kita guna. Okey. Pada pendapat saya lah, AI ni boleh diharapkan tapi tak boleh diharapkan sepenuhnya. Betul? Betul? Sebab apa? Sebabkan kalau kita harapkan sepenuhnya, kita tak boleh gunakan otak kita dengan full potential lah. Betul, saya setuju. Maksudnya kita guna AI ni sebagai reference je, betul tak? Betul. Platform untuk kita buat rujukan, guys. Ada Okay, kenapa ada? sebab AI tu dia boleh tolong kita untuk buat kerja lah. Macam kita nak cari maklumat about study ke, cari pasal apa, macam nak cari kerja pun kadang-kadang ada yang guna AI. Macam tu lah. Kalau bagi saya tak Sebab first, kalau AI ambil alih macam pekerjaan manusia pun ada yang bagus, ada yang tak. Tapi Faham? mostly tak. So memang tak boleh harap sangat lah Tak boleh dekat diharapkan AI ni. sangat. Okay, seterusnya saya nak tanya pula. Akak rasa kalau macam tak ada AI, tiada lagi AI untuk kita menggunakan kan, akak rasa akan memudaratkan tak kita? Tak juga, tapi dia akan lambatkan proses kita nak belajar tu buat something tu lah. Sebab kalau guna AI cepat kita dapat. Yes, betul. Kalau tak guna AI lambatlah benda tu siap. Yes, betul. Macam contoh assignment tu kalau boleh siap dalam seminggu, mungkin siap lagi sebulan. Kita tak tahu. Dia tak memudaratkan tapi dia menyukarkan untuk kita buat assignment dan sebagainya lah. So kalau kita nak gunakan AI ni, kita kena gunakan dengan cara yang betul, bukan dengan cara copy paste lah. Bagi saya tak membebankan pun. Sebab yelah zaman dulu pun ya, tak ada betul, kan. zaman dulu pun tak ada. Cuma macam mana mungkin kena ada extra sikit untuk kita kemudahan tu lah selarikan kan. dengan AI punya konsep lah. Macam tu. Sebab kita pun zaman sekarang teknologi pun dah semakin ke dah hadapan. smart kan. Betul. Kita pun dah banyak guna teknologi. Betul. Okey. Menjejaskan lah. Sebab macam saya cakap tadi, ada yang bagus, ada yang tak. Kalau buat assignment tu, ada yang guna AI, ada yang tak. So kalau bagi pendapat saya, menjejaskan lah. Sekarang ada AI lagi senang lah daripada dulu. Kita dulu kena fikir banyak lah, kena buat apa ni tu. Kalau AI, dia terus bagi jawapan yang untuk senang untuk kita. Yelah sebab before AI pun manusia memang dah maju. Kapal terbang ada, bangunan ada, phone ada. Okay, last kali saya nak tanya. Akak rasa dalam jangka masa panjang lah kan, adakah AI ni akan mengambil tugas atau kerja-kerja manusia ni? Macam mana? Saya kurang setuju untuk yang itu. Okey, sebab kenapa? AI, kita minta tolong AI, bukan kita nak suruh AI gantikan kita bagi kita. So kita just boleh tak tolong AI untuk siapkan kerja ataupun kata macam mana? Memudahkan lah. kerja, betul. Bukan untuk ganti tempat kita untuk buat kerja kita. Betul, Macam tu. betul. Okay, bagi saya dia tak boleh sebab setiap benda yang kita cipta tu pasti ada kekurangan dia. So kita boleh counter balik AI tu dengan apa-apa cara lah. Bagi saya AI ni dia tidak akan take over lah kita punya 100% kita punya kerja. Sebab AI ni dia tidak boleh melakukan perbuatan manusia. Sebagai contoh dalam kerja, dia hanya berada dalam komputer sajalah. Tidak boleh meniru kita punya gaya pergerakan seorang manusia lah. Betul. Bagi saya, itu macam impossible sikit lah.
Kenapa tu? Sebab bagi saya ada AI yang tak boleh tiru kerja manusia. Macam itulah bagi saya. So dia impossible untuk AI ni take over 100% Sepenuhnya. kita punya kerja manusia. Betul. Macam tu. Saya AI ni kan dia macam robot kan. So robot ni akan ada satu masa dia tahap dia sampai situ je. Dia betul. tak macam manusia yang ada feeling apa semua tu. betul. Dia ada height dia. Robot ni ikut mana pun dia ada height dia. Macam tu lah bagi saya. Bagi saya 50-50 sebab takut short ke jam susah juga. Tengok macam tadi ada interview juga, dia cakap setiap benda yang diciptakan dekat dalam robot ke apa kan, mesti dia akan ada masalah dia, betul tak? Mesti tak sempurnanya benda tu, mesti akan ada cacat celah juga. So kita janganlah harap sangat dekat AI ni guys. Arif, Alright, kita pun dah dengar macam-macam jawapan dah dekat sini. Pendapat dia orang pun ada yang baik, ada yang buruk kan untuk AI ni. Tapi dalam masa yang sama, memang boleh kita guna AI. Tapi kena berpada-pada guys. Sebab kita tak nak melebihi manusia tu. Faham? And satu lagi, takut kita terperangkap dalam comfort zone. And guys, instead of korang mengharapkan AI, why don't korang try berusaha sendiri, cuba sendiri, and mana kita tahu benda ni juga at the end of the day membantu kita in the future. Betul. So macam mana? Kita pun cukuplah sampai sini ya. Cukuplah, penatlah. Kalau korang ada idea berkenaan AI ataupun pendapat sendiri, korang boleh komen dan Like, share and subscribe. See you guys on the next video.